Pada hari ini kita akan belajar tentang panduan untuk menjawab soalan pemahaman petikan. Soalan jenis ini dalam kertas 1 bahagian B. Murid dikehendaki menjawab 3 soalan yang diberikan. Soalan 1, jawapan dalam petikan. Soalan 2, soalan aspek Komsas. Dan soalan 3, soalan KBAK. Soalan pemahaman petikan membawa markah 10 markah. Kita lihat panduan menjawab soalan 1. Jawapan perlu dicari dalam petikan, kemukakan jawapan daripada semua bahan atau petikan yang dinyatakan. Jawapan mesti ditulis dengan ayat lengkap. Markah untuk soalan ini ialah 3 markah. Kita lihat panduan menjawab soalan 2 pula. Soalan ini menekankan aspek Komsas seperti nilai pengajaran, perwatakan, latar masyarakat, gaya bahasa dan persoalan. Soalan akan meminta murid memberikan 2 isi jawapan. Markah untuk soalan ini ialah 3 markah. Kita teruskan panduan menjawab soalan 3. Jawapan hendaklah menunjukkan kematangan berfikir. Ayat mesti gramatis. 1 isi 1 ayat. Kemukakan 3 isi. Masukkan penanda wacana seperti selain itu. Di samping itu, seterusnya akhir sekali. Markah untuk soalan ini ialah 4 markah. Kita lihat contoh soalan. Murid perlu membaca ketiga-tiga petikan yang diberikan untuk mendapat gambaran tentang idea yang dibincangkan sebelum menjawab soalan. Teliti soalan 1. Murid dikehendaki merujuk bahan 1 dan bahan 3 untuk mencari sebab-sebab sang kijang. Dan Pak Talib berasa sedih dan resah. Setelah memahami dan mengetahui kehendak soalan, barulah murid mencari jawapan dalam petikan. Pastikan jawapan mesti diambil daripada kedua-dua bahan tersebut. Kita lihat jawapan yang diperoleh dalam bahan 1. Sang kijang berasa resah dan sedih kerana kekuatan dalamannya semakin hilang dan yang tinggal hanyalah harapan. Berdasarkan bahan 3, Pak Talib menghadapi zaman suram mata pencariannya sejak kepulangan Manas, si tukang muda lulusan sekolah seni bangunan. Dia hanya dipanggil membuat reban ayam dan pintu pagar. Kita teruskan soalan 2. Murid haruslah mengetahui kehendak soalan dengan memahami kata kunci dalam soalan. Pengajaran bermaksud peringatan atau pedoman daripada peristiwa dan tindakan seseorang. Setelah memahami dan mengetahui kehendak soalan, barulah murid mencari jawapan dalam petikan. Pastikan jawapan mesti diambil daripada bahan 2. Soalan ini meminta murid menyatakan 2 pengajaran yang terdapat dalam bahan 2. Kita lihat jawapan cadangan yang diberikan. Untuk soalan 3, murid haruslah mengetahui kehendak soalan dengan memahami beberapa kata kunci dalam soalan. Cara-cara bermaksud tindakan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Berputus asa bermaksud habis ataupun hilang harapan, tidak ada harapan lagi. Kehendak soalan berkenaan cara-cara untuk mengatasi sikap mudah berputus asa. Soalan ini memerlukan murid menyatakan idea sendiri yang tidak terdapat dalam petikan. Berdasarkan soalan 3, pada pendapat anda, maka jawapan yang akan diberikan ialah pada pendapat saya. Kita lihat contoh jawapan bagi soalan 3. Pada pendapat saya, cara untuk mengatasi sikap mudah berputus asa ialah sentiasa berfikiran positif. Selain itu, memilih suri teladan yang baik untuk dijadikan inspirasi dan motivasi diri. Akhir sekali, mendapatkan bimbingan daripada rakan yang boleh dipercayai atau kaunselor apabila menghadapi masalah yang sukar diselesaikan. Itu sahaja panduan untuk menjawab soalan pemahaman petikan. Jom kita siapkan latihan yang diberikan.